Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Kita terus kepada chart hari ini. Rasa hari ini dah masuk tahun baru kan? Yes, hari ini hari Senin. Hari pertama dagangan dalam minggu ini dan hari pertama candle monthly terbentuk. So hari ini 1 hari bulan 12 tahun 2025. Hari ini permulaan bulan dan juga permulaan minggu, yang mana kalau kita tengok candle monthly dan weekly terbentuk dan kita nampak clearly apa yang telah berlaku untuk instrumen Nasdaq dan juga Dow Jones ni. Memang kita nampak clearly uptrend sedang mendominasi pasaran. Okey, kita cuba tengok kita cuba tengok. Okay, 1 month. Alright. Okay, so kalau kita nampak candle November. Okay, so ini candle bulan 11. So saya delete nak bagi nampak. Okay, pada minggu lepas kita nampak yang kita tengok weekly. Kita nampak weekly pada minggu lepas dia telah terbentuk engulfing buy. Dan sekarang pada awal minggu kita nampak yang price sedang membuat penurunan. Sama ada ia retracement ataupun pertukaran trend, depends pada market structure yang terbentuk di awal minggu, di awal hari ini. Okay, sebab dia hari ini adalah permulaan trend baru, permulaan candle baru. So kemungkinan akan ada retracement sebelum kenaikan berlaku, sebab weekly dia dah bagi satu hint yang mana price memang minggu ini akan membuat lagi kenaikan. Okay, cuba kalau kita tengok monthly. Ya, setelah satu penurunan dia buat 2, 3, 8, 4, 7 yang terakhir, price naik menolak harga naik ke atas dan candle close yang mana body di atas dan ada shadow yang panjang di bawah. So apapun kita tengok di time frame yang lebih kecil, sebab ini perjalanan sepanjang bulan. Sebab apa kita fokus on intraday ataupun scalping sahaja. Okay. So kalau kita tengok seperti biasa analisa kita akan menggunakan time frame 1 jam. Alright, so ini adalah time frame 1 jam, yang mana kita nampak yang okay, kita alright. So kita nampak bermula pada sini turun dan dia naik semula. Membuat structure uptrend di sini dan price keep on naik. Cumanya di sini. Nampak di sini. Adakah di sini permulaan downtrend ataupun di sini adalah retracement yang panjang? Depends pada structure seterusnya. Sebab di sini, okay, saya zoom balik Di sini kita nampak yang price dia dah break yang ini. Dia dah break support ini. Dan sekarang price sedang menuju di range yang ini. Dia sedang menuju sini. Right. So adakah di sini dia akan terhenti ataupun di sini dia akan meneruskan lagi kejatuhan? Itu sama-sama kita nantikan. Saya rasa di sini dia akan sama ada dia akan buat base ataupun dia akan retrace untuk naik balik. Saya rasa memang di sini dia akan berhenti sekejap. Sebab apa? Dia dah buat kejatuhan. So get ready di sini. Ini support ataupun buy zone. Okay, so letak pending order di zone ini. Sebab ini saya memang ambil yang paling bawah. Saya ambil shadow yang ni. Dan saya ambil shadow yang ini. So kalau kata nak yang confirm hit, sini lah. Tapi besar sangat.
Cumanya kita kecilkan untuk kita nak minimumkan kita punya floating tu. Okay, kita get ready dalam zone ini. Dan ambil TP. Kalau kita tengok di sini adalah previous resistance yang tertinggi. So get ready dalam zone, letak pending order di dalam zone. Sama ada nak layer 5 pip, setiap 5 pip ataupun 3 pip tu depends pada korang punya equity. Kalau equity tak banyak, so layer setiap 5 pip lah. Kalau equity banyak, layer rapat-rapat sikit. Pastikan korang pecahkan korang punya entry tu di ke lot yang paling kecil. Sebab kita nak banyakkan layer untuk kita nak minimumkan loss dan maksimumkan profit. Okay, so in case di zone ini berlaku solid breakout, so get ready untuk re-entry sell di dalam zone ini. Apapun kita tunggu, jika price sedang membuat base ataupun price telah membuat base, so kita tunggu di situ adakah dia akan patah balik ataupun dia akan terus pergi. Apapun yang menentukan pergerakan the next ke mana dia nak pergi adalah base yang dia buat tu. Buat masa sekarang di sini adalah kita punya decision zone lah. Okay, tapi kalau di sini dia dah buat base, so buat base and then dia membuat structure uptrend, so boleh get ready untuk nak re-entry buy di zone tersebut. Okay, itu cerita di Nasdaq. And then kita nak tengok cerita di US30. So US30 pun cerita dia lebih kurang sama je dengan Nasdaq. Okay, kalau kita tengok time frame monthly. Okay, monthly yang telah terbentuk, ini candle monthly yang telah terbentuk. Nampak shadow panjang di atas dan shadow panjang di bawah. Tak ada satu solid body uptrend ataupun downtrend. Dan sekarang candle bulan 12 dia sedang membentuk downtrend. Ya, sepanjang minggu pun kalau kita tengok sepanjang minggu lepas, price sedang membuat kenaikan. Bermula pada sini. Naik. Okey, dan sekarang dia terhenti di sini. Okey, pada analisa lepas, kalau kita nak recap balik kan untuk Dow Jones, kita target nak buy di sini. Sebab apa? Kita mengharapkan yang price akan turun at least sampai zone sini. Tapi tak sampai, price berhenti di sini membuat base dan pump dia nak ke atas dan sekarang price datang balik. Oleh yang demikian, macam ucapan YB pak. Oleh yang demikian, saya naikkan balik zone untuk nak buy di zone yang ini. Okay, sebab kalau kita tengok di sini dia dah ada base. Pop. Di sini ada structure uptrend. Dia membuat satu new high ke atas dan sekarang price sedang membuat retracement mencari zone yang dia breakout. Okay, so letak pending order layer di dalam zone sini. Pop. Pastikan korang kena keep on monitor once position ataupun ada satu position yang dah hit. Okay, ataupun korang nak letak stop loss siap-siap kalau takut. Kalau tak nak letak stop loss, pastikan korang tengok kalau break je lower zone di time frame H1 ataupun H4, korang kena cut loss buy dan get ready untuk nak re-entry sell di dalam zone ini. Okay, so saya kira itu saja untuk kali ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan UL punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.